Agak susah dengan liter yang baru and race tadi pun yang battle yang sangat sengit. So, boleh ceritakan sikit pasal perjalanan minggu ni dengan perlombaan tadi? Okey, sebenarnya minggu ni minggu yang sangat special sebab tim saya yang letakkan kerja keras sehabis baik. Diorang support, diorang pun datang bagi kami training go-kart few days. So benda tu memang sangat-sangat membantu. Tak juga lupa mekanik saya yang buat motor sehabis baik. So ini kemenangan ni terima kasih dekat tim dan syukur alhamdulillah rezeki daripada Allah. So pada race tadi saya nampak Akif push saya daripada first lap sampai habis. Saya cuba bersabar dan ikut cakap mak saya, cuba bersabar dan cuba try tenang dapat menangkan race ni. Ya, ini adalah comeback untuk Idlan musim ni. Memang nampak prestasi Idlan dari pusingan pertama sampai sekarang, and finally Idlan dapat kemenangan pertama untuk CP125. So boleh ceritakan sikit perjalanan so far untuk minggu ni dengan perlombaan yang memang sengit tadi? Pertama kali saya nak ucapkan syukur alhamdulillah. Lagipun kemenangan ni memang dah lama saya tunggu. So saya tak boleh nak cakap apa-apa sebab hari ni hari yang paling bahagia orang cakap. So terima kasih pada tim saya semua yang telah bertukar lumus. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada family saya yang sentiasa support saya. Terima kasih, tahniah. Afif Amran. Afif, ini adalah memang taktik yang kita dah kenal dengan Afif untuk mencourage di belakang sampai pusingan yang last. Tapi kita tak expect yang Afif akan mencuba dekat circle pertama. So boleh ceritakan sikit apa race plan Afif untuk kali ini dan apa yang jadi dalam race tadi? First kali alhamdulillah syukur saya menangi tempat pertama pada ini. Saya pun tak jangka boleh menang pada hari ini sebab kalau kita tengok Azroy dan Kasma begitu kuat, dia benar-benar masih masa daripada qualifying 1 sampai ke Super tadi memang kita tengok dia orang memang fighting dia orang. Saya tak ada peluang untuk fight di depan. Saya hanya boleh keep top 3 ataupun top 5. Cuma saya tak target banyak tadi. Berada dalam podium sudah cukup bagi saya sebab saya tengok race speed dia orang memang kuat. So tiba final tadi saya punya motor boleh keep belakang dia orang. So saya cuba yang terbaik pada last lap, ada peluang saya try dan saya cuba keep semaksimal boleh sampai ke finish line. Terima kasih Afif, tahniah.